Kerana Imam Ibn Abbas mengatakan dalam kitab tafsirnya, sekurang-kurang pahala yang kita dapat iaitu sekali gandaan. Maksudnya kalau hari ini kita buat satu kebaikan 10 pahala, kita akan dapat 20 pahala. Perkara ini sudah berlaku lebih kurang 3 bulan, hampir 3 bulan yang kita lalui, iaitu bermula bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Itu sebab dalam masa yang sama kita mengambil semangat ma'al hijrah. Semangat ma'al hijrah ni apa dia? Iaitu kita bersiasa perbaiki diri kita. Hari ini teman sekalian, saya yakin anda bukan sekadar meninggalkan perkara yang buruk ataupun perkara yang haram insya-Allah Ta'ala kepada perkara yang wajib. Tetapi sebenarnya hari ini teman sekalian, dia dah the next level. Maksudnya apa? Perkara wajib itu sudahlah dilaksanakan setiap hari, tetapi kena diperkasakan lagi. Bagaimana nak perkasakan lagi? Antaranya amalan-amalan sunat yang kita ada pada hari ini. Itu sebab antara perbezaan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar dia melaksanakan kewajipan, bukan sekadar orang yang buat dosa dan buat kebaikan, tetapi nak tingkatkan darjat dari orang yang soleh, orang yang bertakwa. Nak katakan dia membuat satu kelebihan bagi diri dia. Kelebihan bagaimana? Antaranya dia merasakan yang sunat itu wajib bagi diri dia. Contoh hari ini kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Walaupun hari ini kita ni semayang kat masjid juga, dia benda bukan wajib, dia fardu kifayah. Sebahagian buat, melepaskan sebahagian yang lain. Tetapi sebahagian kecil yang buat ini ataupun sebahagian yang buat ini, Allah Ta'ala pilih tuan-tuan haji Puan-puan hajah untuk hadir pada hari ini. Sedangkan ramai lagi hamba Allah Ta'ala yang lain. Walaupun saya yakin hari ini ramai yang semayang, semua semayang, tetapi yang pilih untuk perkara fardu kifayah tu hanya sebahagian. Jadi bila Allah Ta'ala pilih ni, kita kena bersyukur. Kenapa? Sebab kita masih diberi hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk buat kebaikan demi kebaikan. Dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, boleh je Allah Ta'ala nak pilih kita ni membuat perkara keburukan pada hari. Nakkan jadi kita tinggal solat, nak kita boleh jadi hari tengah minum arak, boleh jadi tengah mencuri, boleh jadi tengah buat perkara sia-sia. Boleh tak? Boleh. Tetapi kita tak buat. Kenapa? Allah Ta'ala lindung kita. Itu sebab kita kena bersyukur. Allah Ta'ala beri kita peluang hidup yang umur yang panjang, masuk lagi tahun yang baru. Nak supaya apa? Kita bermuhasabah. Apa yang kita lakukan untuk masa kita, adakah kita manfaatkan ataupun kita sia-siakan, ataupun kita tahu kat mana diri kita pada hari ini. Itu sebab nak katakan kepada kita, semangat ma'al hijrah ni, ulama kata dia bukan sekadar kita ni, hijrah kita ni hijrah berpindah daripada keburukan ke kebaikan. Itu sebenarnya hijrah al-batinah, hijrah secara batin. Sebenarnya hijrah itu memang sebenarnya berkekalan. Sebenarnya sampai bila-bila pun kita kena buat macam tu. Tak payah tunggu pun masuk tahun baru. Sebenarnya tak tahun baru pun kita kena buat. Benda dah tak bagus, tinggalkan. Benda tak baik, tak payah lakukan. Benda memang dah tak elok, apa teruskan. Macam itulah. Jadi kita kena tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita kena cepat sedar. Sebab benda tu yang berkekalan dalam diri kita. Selama dia kekal, alhamdulillah Allah Ta'ala gerakkan hati kita. Itu sebab di kesempatan dalam masa yang sama ini, kita kena ambil semangat ma'al hijrah. Sebab tiap tahun kita sambung. Tetapi berapa ramai yang dari kalangan kita faham. Hari ini kadang-kadang kita sedih dan kecewa. Kenapa? Sebab kadang-kadang orang terpaksa reverse balik, rewind balik perkara-perkara asas dalam Allah. Contoh baru-baru ni saya pernah tengok satu iklan, ada satu pensyarah ni, dia buat kempen. Dia buat kempen. Kempen tu apa? Kempen jangan tinggal solat. Nampak macam bagus kan? Sebenarnya pada saya tak perlu buat kempen jangan tinggal solat ni. Sebab dalam orang Islam wajib. Buat apa nak ingatkan lagi? Tapi sebab hari ini dah ramai sangat orang tinggalkan solat tanpa rasa bersalah, terpaksa nak kena buat balik. Kalau hari ini, hari jawab sekalian, kita nak kena buat kempen apa? Jangan tinggal surau, jangan tinggal jemaah, jangan tinggal tahajud. Itu level dia sebenarnya. Dia bukan level jangan tinggal solat. Sebab solat tu wajib. Tapi dah ada orang buat semula. Kenapa buat semula? Sebab hari ini masalah globalisasi umat Islam ialah orang ni tinggalkan solat tak rasa bersalah. Dia tak semayang, tak rasa berdosa. Dia buat keburukan, dia tak rasa benda tu tak baik, dia rasa okey. Itu sebab hari ni kalau kita tengok berita,
Hari-hari kes bunuh kat Malaysia ni. Hari-hari. Dia tak ada rasa apa-apa bunuh orang kan. Itu sebab hari ni, contoh kan, bila seseorang itu membuat satu perkara yang melanggar perintah Allah Ta'ala, yang contoh dia tak nampak, mungkin dia tak rasa takut. Contoh tinggalkan solat, dia tak nampak, tak takut lah. Hari ni yang dah tahu hukuman dia pun tak takut nak buat. Contoh, mengedar dadah. Dia tahu edar dadah ni hukumannya gantung, tapi dia tetap nak buat. Sebab apa? Dia nampak perkara yang lumayan tu daripada apa yang dia ada. Contoh, kenapa nak bunuh orang? Dia tahu dah hukum bunuh ni balas memang kena hukum bunuh juga. Contoh, tapi dia berani buat. Sebab apa? Dia rasa perkara itu lebih penting daripada apa yang keinginan diri dia. Dia tak nampak. Itu sebab nak katakan kenapa hari ini iman tu penting. Sebab memang iman itulah yang menyelamat kita pada hari ini. Sedangkan asalnya kita ni semua ada iman pada Allah Subhanahu Taala. Tapi kerana kita tak pelihara perkara tersebut, itu yang akhirnya menipis. Akhirnya wa'iyazbillah, saya taklah cakap tak ada iman, tapi orang kata iman itu hanya boleh jadi macam Nabi kata secebis biji kubis. Sangat nipis, sangat halus. Walaupun itu sebab kita ni hari ni, Nabi kata Allah SWT gelaran kita hari ni namanya ummatul marhumah, umat yang dirahmati, umat yang diberkati, umat yang dikasihi. Kenapa? Nabi dah cakap walaupun imannya secebis biji kubis, sebiji biji kubis, tapi nak kata kenapa? Layaklah dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan kita nak biarkan hanya secebis ni. Hari ni hari sekalian bukan sekadar menjaga yang wajib, tapi juga menjaga yang sunat. Itu sebab hari ni kalau kita ada rasa setiasa ada rasa bersalah dalam diri kita, jangan takut. Sebenarnya benda tu baik. Contoh, ada tamu tak masuk derma, rasa bersalah. Contoh, dalam masjid tengah azan, dalam masjid tak berhenti semayang, singgah, rasa bersalah. Ada orang nak lintas jalan, mungkin tengah hujan lebat, tak dapat nak bantu, rasa bersalah. Sebenarnya tak salah pun. Kalau ikut, tak salah pun, tapi rasa bersalah. Kenapa rasa bersalah? Rasa bersalah itulah asbab hidayah Allah Subhanahu Taala. Sebenarnya ramai je orang boleh bantu, sebenarnya ramai je lagi orang boleh sedekah, sebenarnya ada je orang lain datang masjid surau tu. Tapi rasa bersalah apa? Kita takut Allah Ta'ala tak pilih kita untuk buat kebaikan. Ini benda baik tak? Benda baik. Itu sebab nak katakan kepada kita, bila kita dah Allah Ta'ala pilih kebaikan, mudah-mudahan kita buat lagi apa lagi kebaikan yang kita ada. Sebab kita tahu kita ni bukanlah yang terbaik, tetapi kita berusaha nak buat kebaikan. Kerana inilah antara yang kita kongsikan selama ini, iaitu seperti apa yang disuruh oleh Nabi SAW sendiri, para ulama, iaitu kita kena kumpul amalan. Kenapa kena kumpul amalan? Sebab hari ini macam kita kongsikan dalam tajuk kita ni, iaitu berkaitan dengan pindah ke alam yang lain, namanya alam barzakh. Hari ini dekat dunia kita kena fikir, nak kena semayang, nak kena cari makan, nak kena kerja, nak kena cari duit, nak kena buat ini, nak kena buat itu. Nanti dah pindah alam barzakh, dah tak payah fikir dah. Anak makan apa, dia buat apa, nak kerja apa, nak semayang, dah tak apa. Tunggu je, sampai bila? Sampailah nanti namanya Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Bila? Hari kiamat. Tapi selama kita duduk di alam barzakh ni, apa yang jadi penyelamat? Ialah amalan kita. Sebab kenapa kita disuruh beramal? Kerana itulah bekalan kita. Sebab dah tak ada apa dah. Itu sebab antaranya kita makan kadang-kadang kalau amalan dia sedikit kurang, kita kena pula minta pada orang yang hidup, contoh anak-anak, saudara mara, sahabat handai, umat Rasulullah yang lain, untuk berikan pula sedekah pahala itu kepada Tisbati. Kepada siapa? Kita. Itu yang sedekah Fatihah, ada baca surah Yasin, ziarah kubur, sedekahkan baca surah Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Supaya apa? Diberikan amalan. Itu sebab penting untuk kita hari ini, antaranya berbakti kepada kedua bapa, tidak terhenti sampai apabila mak ayah sudah meninggal. Tidak. Bahkan sampai nyawa kita sampai kepada akhirnya lah, kita boleh berbakti kepada kedua bapa, walaupun boleh jadi kedua bapa itu sudah meninggal dunia berpuluh-puluh tahun lalu. Kenapa? Antaranya macam mana? Antaranya dia sedekahkan Fatihah, antaranya dia ingat pesan orang tua dia, antaranya dia mesti kalau sedekah akan niatkan kepada orang tua dia. Ini antara
yang boleh berbakti kepada bapa, yang pahalanya sampai kepada kedua orang tua dia. Inilah antara yang kita boleh buat. Itu sebab kalau sebelum ni kita menceritakan berkaitan dengan seksa kubur. Seksa kubur tu wujud tak? Memang wujud. Kerana tak wujud, takkan Nabi ajar dalam sebuah hadis sahih, Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur. Takkanlah Nabi doa, ya Allah Tuhanku, lindungi kami semua, Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur. Nabi minta kepada Allah Ta'ala supaya kita dilindungi dari azab kubur. Kalau Nabi tak ajarkan doa tu kepada kita, pastilah benda tu pasti boleh berlaku. Itu sebab benda yang berlaku lah Nabi ajarkan doa supaya dia minta perlindungan azab kubur. Nabi boleh je nak cerita apa yang hakikat yang berlaku di azab kubur, tapi cukuplah apa yang Nabi cerita, yang kita faham benda tu wujud. Perkara itu ada, memang wujud. Jadi saya kongsikan kepada jemaah sekalian, ini termasuk dalam perkara-perkara syariat, perkara tauhid kita, dalam akidah kita, antara perkara alam ghaib. Seperti Allah Ta'ala berfirman, allazina yu'minuna bil ghaib. Nak katakan apa? Perkara yang beriman kepada alam ghaib, alam yang semua orang akan lalui. Tapi wujud tak? Wujud. Malaikat munkar nakir ada tak? Ada. Soal kubur ada tak? Ada. Kalau tak dapat jawab kena seksa tak? Ada. Kena bantai tak? Ada. Semua cerita tu ada. Itu kalau orang tak semayang, macam mana? Ada 90 ekor ular berkeliling. Apa ular tu buat? Tiap-tiap hari patuk kepada si jenazah. Sampai bila? Sampai pada hari kiamat. Lama dia kena. Hari ni kat dunia, 1 ekor ular patuk kita dah mati dah. Dekat dalam kubur nanti 90 ekor ular, ulama kata. Contoh, apa lagi? Contoh orang Khawarij, dia baca Quran, tetapi orang semua salah. Pemahaman dia berbeza dengan kita. Kita faham lain, dia faham lain. Itu yang pada dia darah halal, tak beriman tu nak bunuh, contoh. Macam mana orang ni? Ulama kata orang ni pula nanti dekat alam barzakh ada anjing yang gigit dia sampai pada hari kiamat. Ni orang yang dekat azab kubur. Itu untuk pelihara diri. Itu sebab nak katakan bagaimana pelihara diri dia? Ni ketika ini kita pelihara diri kita. Itu sebab sebenarnya jenazah ini dia mengenali siapa yang menguruskan. Dia melihat siapa yang datang kepada ziarah kepada diri dia. Memang ada cerita ni. Itu sebab hari ni antara amalan sunat pada hari Jumaat ialah ziarah kubur. Itu sebab orang lama-lama kita memang hari Jumaat mesti ziarah kubur. Itu sebab kenapa orang dulu dia kalau ke bumi, dia tak jauh sangat dengan rumah dia. Kampung tu juga. Kalau parit apa, kat parit tu mesti ada kubur. Jadi parit tu kat kubur, nanti rumah dia kat mana, dia senang nak ziarah. Ini kita kubur berpusat, jauh-jauh mungkin. Ada anak ni sampai kat KL, tapi orang tua ni dekat Selangor, ada dekat Kedah. Dia nak ziarah ni kan macam agak payah kan. Jadi macam mana? Itu yang ada amalan ziarah sunnahnya hari raya. Bukannya mesti kena ziarah hari raya, tak. Tapi sunnahnya ziarah hari raya. Kenapa? Supaya hari kebaikan ditambah lagi dengan kebaikan, ambil ziarah kubur. Itu sebab ziarah hari Jumaat tu jenazah tahu, orang tua tahu siapa yang pergi ziarah. Itu amalan. Itu sebab Nabi SAW pernah bersabda bahawanya mayat atau jenazah mengetahui siapa yang mandikan dia, siapa yang mengangkat dia, siapa yang kafankan dia, siapa yang turunkan dia ke dalam lubang ataupun yang lahat. Demikian dia melihat perkara yang berlaku kepada ahli keluarganya. Maka jikalau kalau dia boleh berkata-kata, nescaya dia menegak mereka itu daripada berteriak ataupun mengekik daripada ataupun meratak atap dan meratak atap. Itu sebab nak katakan memang ada. Itu sebab kenapa hari ini apabila jenazah meninggal dunia, antara perkara yang ulama kata kita kena usaha jangan buat bila kita meraung-raung dengan keadaan mayat tersebut. Sebab memang ada dalil. Sebab apa? Bila dia meraung-raung, boleh jadi menyiksa mayat tersebut. Bukan tak boleh nangis. Nangisnya fitrah. Nabi pun nangis. Lewat kata Nabi bila anaknya meninggal dunia, Nabi nangis. Tapi bukan meraung-raung. Sebab kalau contoh, sebab apa? Kenapa disebutkan Nabi sebut macam ni? Sebab orang jahiliah ni, dia menangis ni, dia jadi satu adat. Ulama kata dia jadi adat macam mana? Kalau contoh seorang orang kaya contohnya meninggal, orang jahiliah ni rupanya sebelum kehadiran kaum Bani Hashim, dia sebenarnya orang miskin, orang susah.
Jadi bila antara kabilah-kabilah Bani Hashim itu yang keturunan Sayyidina Abu Talib kan, bila datang Mekah ni jadi kaya-kaya sebab dia jadi laluan untuk orang berdagang. Bila dia dah kaya-kaya, antara perkara yang dia suka buat ialah dia suka mencipta-cipta sesuatu benda. Contoh, kalau orang ni usahawan ataupun dia orang berjaya ke apa, kalau dia meninggal dunia, kalau tak ada orang menangis ketika jenazah tersebut, pada dia nangis. Dia rasa macam tak hormat jenazah tersebut. Dia rasa macam benda tu tak boleh lah, mesti dia nangis lah. Itu sebab ada yang kalau tuan-tuan tengok dia meraung tu je berdepuk-depuk. Itu sebab kalau kita tengok orang Syiah bila dia sambut hari Ashura dia, nampaklah yang cedera badan dia merah-merah. Tapi memang betul, dia rasa benda tu menangisi meratap. Sebab pada dia buat tu lagi beriman dalam Syiah dia. Contoh dekat Iran, dekat apa, dia berdarah-darah. Malaysia dia juga buat, orang Syiah. Masa saya kat masa dulu memang ada Syiah buat. Tapi dia punya level tepuk-tepuk badan dia. Saya cakap kalau awak Syiah, awak pakai pisau lah, balik-balik kat badan awak. Awak belum beriman, jangan tepuk-tepuk badan dia. Dia kata, ini yang paling rendah dalam Syiah, tepuk-tepuk badan dia. Sakit-sakit kat badan, tepuk. Syiah, tepuk-tepuk muka, tepuk-tepuk badan. Macam tu. Jadi memang itu sebab Nabi dah larang. Nabi dah larang. Kenapa Nabi larang? Sebab memang perangai orang jahiliah, dia suka marah orang. Menangis itu fitrah tak? Fitrah, sedih. Itu sebab antaranya hari ini tak digalakkan orang berbual. Contoh pergi ke kuburan, tak digalakkan. Kalau boleh tak payah pergi. Tapi nak pergi boleh tak? Boleh. Tapi dia kena kawal diri dia. Macam isteri memang tak boleh terus. Kalau ikut ulama kata, saat suami dia meninggal dunia, dia terus kena ihdan. Apa dia? Bergabung. Dia terus duduk rumah. Bukan dia, ada orang cakap, kau tak boleh tengok suami kau meninggal kubur. Kadang-kadang orang kita kan macam tu Kau sampai hati kau, lelaki kau dah bagi macam-macam, kau faham pergi kubur kalau duduk rumah tak. Orang macam tu dia faham hukum. Kenapa? Dia berkabung terus. Kerana berkabung itu terus 4 bulan 10 hari. Kalau ikut orang betul-betul, ikut asal hukum fiqh tu, dia duduk rumah tak boleh keluar langsung. Angkat baju kat luar pun tak boleh. Tapi hari ni sebab banyak sangat soalan-soalan, sebab ada yang bekerja, ada yang kadang-kadang ialah kalau tak kerja macam mana keluarga dia nak sara contoh kan. Jadi ulama akhirnya beri keringanan, itu namanya fatwa. Fatwa ni jalan keluar. Boleh nak pergi kerja, tapi pergi kerja terus balik. Jangan singgah-singgah plaza, beli-beli, tak boleh. Tak boleh nak tunjukkan perhiasan diri, tak boleh. Sebab dia kena jaga dalam fatrah pelihara diri. Itu sebenarnya Islam ajar kesetiaan dengan suami dia. Macam tu 4 bulan 10 hari. Dia terus ihdan nama dia. Dia akan bagian berkabung. Nak katakan macam tu. Itu sebab macam dulu masa saya belajar kat Mesir kan, orang Mesir ni bagus. Dia kalau orang meninggal dunia kan, dia akan masuk khemah. Kita tahulah kalau dengar ni, bila kita balik rumah tu kan, dengar orang mengaji juga kan, ada orang ramai duduk. Sebab dia punya budaya lain. Macam kita datang ziarah, baca Yasin Tahlil, lepas tu pergi semayang jenazah kat masjid kan. Dia, orang akan datang, orang akan duduk je. Dia duduk istiqamah, dengar Quran, masing-masing sedekah kan, Fatihah ke apa ke. Tapi akan ada wali untuk baca Quran. Tapi ada satu side yang kalau saya boleh cakap itu sebagai dark side kalau kat kampung-kampung. Dia buat apa? Dia ada satu geng perempuan. Tujuan perempuan ni datang pakai baju hitam, apa dia? Untuk diubah menangis. Diubah menangis. Dahsyat. Menangis pun boleh buat duit tau. Jangan main-main. Nangis. Dia nangis lah, dia nangis. Dia beria-ria lah nangis. Jenazah tu keluar, dia nangis. Jenazah tu pergi tu berhenti nangis. Ada macam tu. Budaya tu masih ada. Kita tak ada. Kita tak macam tu. Orang Melayu tak macam tu. Tapi ada. Saya taklah menyelami sangat adat tu, tapi kita tahu benda tu wujud. Dia bila tengok kenapa ni, mesti ada orang perempuan, ada geng dia. Tujuan dia apa? Menangis. Hari ni kita sembahyang jenazah, imam RM50, mandi jenazah RM50, ke bumi RM1,200 lah betul. Itu kita pengurusan jenazah.
Itu kita uruskan jenazah. Sana nangis bayar, pasang kemah bayar. Satu dunia kot cerita urusan jenazah ni, cuma berbeza je bayaran dia. Itu pun orang kita bergaduh gitu kan. Kadang-kadang orang kita ni macam tu lah. Dia nak tahu free je cerita dia kan. Itu sebab kita ada hairat kematian. Kenapa? Itulah kebajikan dia. Sebab nak jaga. Itu sebab cuma sekarang ni di dalam keadaan negeri kita, negara kita ni ialah apabila kebanjiran orang asing. Di peringkat kita ni, kita tengah fikirkan macam mana lah kalau orang asing meninggal. Contoh masa saya COVID, sampai sekarang masa saya berpindah berbagai dakwah, antaranya Kementerian Kesihatan Malaysia yang Johor ni, dia beritahu mayat yang tak tuntut ni lebih kurang beratus-ratus mayat-mayat. 1000 pun banyak. Mayat semua tu luar negara ni. Jadi siapa nak tuntut mayat? Kadang-kadang mayat ni dia tak ada dokumen. Macam mana? Siapa nak urus? Jadi siapa nak tanda? Jangan agama lah kena. Jangan agama juga yang dia hantar surat ni. Jangan agama pun ni. Sebab tak tahu. Kita pula tak tahu kita boleh uruskan orang Islam pun. Kita pun tak tahu agama di Islam. Tidak, tentu. Dah kena COVID, mana-mana tahu. Bukan ada kat hati dia lambang Islam. Tak ada. Kita pun tak tahu. Jadi benda tu yang jadi dia punya perbahasan campur. Macam Cina, kalau rakyat Cina meninggal kat sini, macam biasa kan orang Syama meninggal bawa balik kan. Cina tak nak, dia tak nak terima rakyat dia balik, pada dia sui. Kalau mati kat Sabah, mati jom akan mati, pandang kau lah urus. Macam tu. Yang sekarang ni yang terlalu banyak isu ialah warga-warga mati ni. Dia masuk, dia meninggal. Jadi bila kos pengurusan jenazah tu, dia orang tak ada, dia tak boleh nak tangguh. Tapi berlaku tak berlaku ada yang meninggal tengah construction, tengah meninggal pun. Jadi nasib baiklah ada badan-badan amal apa semua ni kan dia uruskan. Itu sebab kita kat pejabat kaji memang kita ada sediakan kit jenazah. Tapi sebenarnya keutamaan orang kita, orang miskin betul. Ada. Tapi benda ni kita nampak macam biasa-biasa kan. Tak, benda ni dah jadi masalah sebenarnya. Dengan kubur macam sebelum ni kita cerita kubur kat mana. Ni kubur dah penuh. Tuan-tuan meninggal mati kat mana? Dah kena fikir tu. Itu sebab Datuk Padak antaranya nak perjuangkan manifesto Iskandar Puteri ni apa dia? Perkumpulan baru. Sebab memang kalau tuan-tuan tengok area Iskandar Puteri ni, masjid bukan menambah. Bukan kawasan baru. Dia bukan maju Johor saja. Maju Johor tu kena semua skop sebenarnya, termasuk dalam hal agama. Sebab orang makin datang, makin ramai. Kita nanti Johor ni penduduk dah jangkaan dia sampai 6 juta, 7 juta orang. Johor baru saja. Macam mana ni? Semua penuh ni. Dengan pondo makin banyak. Dah pondo makin banyak, meninggal kat pondo macam mana pun nak buat turun. Tuan-tuan tak fikir, kita orang dah fikir tu. Dah fikir macam mana. Dengan lift ni toilet macam tu, takkan dah tingkat 20 buat turun tangga. Ni semua dah fikir. Sebab benda ni dah mula berlaku. Sebelum dia satu hari jadi masalah utama, baik kita dah fikirkan dulu apa yang akan jadi. Ni semua yang akan berlaku. Itu sebab nak katakan mayat dia ketahui, dia tahu siapa. Itu sebab hari ni ada yang urusan jenazah dia buat duit. Dia nampak jenazah, dia kata tu duit. Dia cas sampai 4,000. Betul, saya dah jumpa macam ni. Ada satu Malaysia dia boleh pergi. Dia ada lori dia. Tim menangis pun ada. Dia pun buat dulu tim menangis. Pengurusan jenazah semua ada. Daripada semayang ke bumi apa semua dia ada. Contoh nak buat Yasin tahlil keluarga tak ada, dia boleh ambil. Berapa orang nak? 20 orang dia boleh datang kan. Macam tu. Bayar je lah kita dia. Tu je cerita dia. Ini keadaan sekarang. Jadi kita tak tahu bahagian kita macam mana. Jadi nak katakan Nabi juga pernah bersabda, tidak ada mayat dihantarkan oleh pengusungnya maka dijalankan dia dengan 3 langkah, melainkan perkataan didengar oleh dia yang mereka dikehendaki Allah Ta'ala malaikat jin manusia dan berkata jenazah tersebut, wahai segala saudaraku, orang yang mengangkat dan mengusungku, jangan tertipu kamu dengan daya kehidupan dunia seperti perkara yang menipu daya aku dan bermain dengan kamu oleh zaman seperti perkara yang baik dengan aku. Itu sebab antara perkara jenazah ni tahu. Kalau Nabi kata jenazah ni, kalau dia boleh cakap, dia akan cakap. Jangan tertipu daya dengan dunia.
Sebab apabila kita jadi jenazah, antara yang boleh untuk bergerak ialah bercakap. Tapi cakap ni sebab apa? Sebab nak jawab soalan malaikat, bukan hakim. Dia tak boleh cakap dengan kita, cakap dengan kita yang lain. Macam tu. Tapi dia boleh bercakap dengan siapa? Malaikat. Dia tak boleh gerak, tapi mulut boleh bercakap. Kena seksa, terjerit, sakit, semut sakit, tapi dia dengar. Dia sebab nak katakan kepada kita ni, inilah perkara yang berlaku. Dia sebab ulama kata kenapa Allah Ta'ala ciptakan kita mata dua, telinga dua, tangan dua, lubang hidung dua, kaki dua, tapi mulut satu dia. Kenapa? Hikmahnya pertama, Allah Ta'ala nak suruh kita banyak melihat dan banyak mendengar, dan bila kita banyak bercakap. Sebab dengan walaupun mulut satu, ramai dengan mulut ni letak neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak yang binasakan dirinya dengan mulut yang satu. Contohlah, sekarang kan zaman pilihan gaya, kan? Cerita-cerita orang, kita kena nilai. Kalau contoh orang tu buat fitnah, itu sebab kenapa Allah Ta'ala sebut dalam Quran al-fitnatul asyaddu minal qatl. Kenapa fitnah ni lebih dahsyat daripada membunuh? Kenapa disebutkan begitu? Sebab ulama kata, kalau contoh orang tu membunuh, dia bunuh orang tu, dan memang orang tu dibunuh tu orang tu je. Orang tu je. Orang tu yang dibunuh. Satu orang. Orang tu mati, dia pun kena hukuman. Mungkin dia ampun, dia taubat, Allah Ta'ala mungkin ampun. Tapi dosa dia dengan orang tersebut. Itu yang keluarga dia ada hak untuk tuntut balik kalau nak bunuh dia balik. Itu. Tapi fitnah ni macam mana? Contoh dia buat fitnah kat orang simpulan ni, contoh, dan lepas dia buat fitnah ni, ramai orang percaya. Hari ni lebih dahsyat, boleh jadi satu Malaysia percaya. Mungkin selepas itu dia dah buat fitnah, dia menyesal. Dia minta ampun untuk yang difitnah. Yang difitnah tu dia minta ampun. Dia kata minta ampun lah, saya dah buat cerita pasal awak tak betul, gini-gini, saya minta ampun. Orang yang difitnah tu minta maafkan. Tapi ulama kata dosanya tak terhenti. Kenapa? Sebab orang dah ramai percaya. Selagi mana orang tu percaya bergenerasi, selama itulah dosa tu mengalir. Itu dahsyat. Disebabkan apa tadi? Mulut. Itu sebab hati-hati. Itu sebab kenapa Allah Ta'ala sebut lebih teruk dahsyat daripada membunuh. Sebab dosanya itu dosa yang jariah. Jariah. Sedekah dia jariah, dengan dosa yang jariah. Yang kita takut. Itu sebab Imam Hasan Basri mengatakan apa? Barang siapa yang mengetahui bahawa matinya itu tempat datangnya, hari kiamat itu tempat janjinya, hadapan Allah Ta'ala itu tempat berhentinya, maka sebenarnya bahawa dunia yang panjang ini sebenarnya lah sia-sia. Sebab nak katakan, kita diingatkan begitulah. Kalau dia tahu realiti dia tahu tempat mana akhirnya dia pergi. Itu sebab hari ini kita siasa diingatkan. Dia semain mat, dunia hanya sementara, akhirat itu tempat selama-lamanya. Itulah undi daripada kita kecil sampai sekarang. Saya rasa tuan-tuan yang pergi semain Jumaat ni pun dah beribu kali je. Kalau 1 tahun 52 kali, kalau hidup dah 60 tahun dah 3,000 kali. Tapi berapa lama yang dengar, yang faham, yang tahu maksud dunia ini hanya sebentar. Sebab nak katakan kepada kita, sebab kita ni sekarang siasa lupa. Itu sebab kita nak kena tahu dunia ni ada wujud, dia sekadar keperluan. Tapi jangan terlampau berlebih-lebih. Tapi jelah, dunia ni memang banyak tipu daya dia. Dan kita ni sebenarnya banyak juga tertipu dengan dunia. Tapi itu sebab penting yang kita bawa diri kita pada ibadah. Itu sebab ulama dah tahu dah, kita ni macam mana pun nama manusia. Kita ni fragile. Kita ni kuat-kuat sangat. Nanti beri ujian, kita pun nak marah, kita pun rasa macam give up. Lagi budak-budak Gen Z. Budak Gen Z ni tahun 2013 sampai 2020 something. Lagi fragile orang ni. Itu sebab mak ayah sekarang cuba cakap kan anak, engkau tak suka berambus, dia berambus pula. Dulu kita suruh berambus,
Tak keluar-keluar, duduk lah kat situ. Sekarang jangan cakap budak macam tu. Itu yang baru ni budak kat Shah Alam, mak dia marah dia pula tinggal. Mak tak payah susah, saya pergi lagi. Nanti saya dah senang, saya balik. Baru 14 tahun buat surat macam tu. Ujung-ujung jumpa kat KL. Kena marah dia. Sekarang tak boleh. Itu sebab cabaran pada orang Gen Z sekarang ni, bila dia kahwin, suami tegur dia, isteri tegur dia, tu kecil hati. Senang je kan? Dia ketahanan diri dia tak kuat. Bukanlah kita salahkan Gen Z ni, tak. Sebab kerana waktu dia ni waktu yang adalah dia kata Gen ni sebab faktor AI lah, apa benda lah, zaman perubahan yang macam-macam lah. Itu kajian lah. Tapi macam itulah lagi depan. Itu sebab nak katakan hari ni cabaran semakin mencabar. Macam-macam yang kita nak katakan. Termasuklah kalau cerita macam benda tak nampak ni boleh. Itu sebab hari ni kalau kita tengok budak-budak muda sekarang, siapa yang boleh cakap dengan fakta, dia lagi suka. Dia suka dengan fakta. Dia tak nak janji bulan dengan bintang. Kadang-kadang kan ada orang janji kempen janji bulan bintang gitu kan. Dia nak fakta. Kalau awak macam ni, gaji awak macam ni. Kalau awak macam ni, awak akan jadi macam ni. Dia nak macam tu. Sumber mana? Sumber ni. Dia nak uji. Siapa yang boleh cerita dengan dia macam tu, dia akan ikut. Tapi dalam Islam tak boleh. Dosa pahala tak nampak, syurga neraka tak nampak. Ini sebalik-balik iman lah. Susah. Bab rezeki. Rezeki ada. Apa yang ada? Tak nampak ni. Dia tahu material, dia tahu fizikal, bau, dia percaya. Ini cabaran. Nabi kata apa? Nabi kata ma min 'abdin yamurru bi qabri rajulin kana yaqifu fid dunya wa yusallimu alaihi illa 'arafa wa radda alaihi salam. Tidak ada hamba yang lalu di kubur seorang lelaki, maka dia kenal ketika di dunia, maka dia beri salam, melainkan akan dikenali akan dia dan kembali dengan salam tersebut. Dia tahu. Itu sebab salam ni pun memang bila kita bagi salam, itu sebab kenapa bila Nabi lalu, contohnya pergi kubur makan, Nabi akan bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minadalu kaumin muslimin dan muslimat. Nabi bagi salam. Bila Nabi bagi salam maksudnya apa? Nabi tahu orang yang dekat kubur tu menjawab salam baginda Muhammad SAW. Itu sebab nak katakan ada orang bila dia pergi kubur, dia lalu kubur, dia akan cakap Al-Fatihah. Nak katakan apa? Apa yang kita bagikan pada ahli kubur ni, benda tu sampai. Dan dia perlu tahu siapa yang ziarah dia, siapa yang sedekah dia. Itu sebab kalau kita tengok, kenapa bila Nabi lalu, ketika satu kisah, Nabi lalu, Nabi ambil pelepah tamar dan letak atas. Kenapa? Sebab Nabi dengar dia kena siksa. Pelepah tamar yang basah, yang lembab. Jadi hari ini antara kias dalam hukum kita tukar dengan bunga. Itu kita tak air. Sebab apa? Kerana tumbuhan ini sifat dia bertasbih kepada manusia. Itu sebab kenapa orang suka tanam pokok banyak-banyak. Sebab pokok ni bertasbih. Itu sebab orang tua bila tebang pokok pantang dia. Sebab apa? Bukan pantang sebab nanti rumah dia tu masuk matahari, rumah dia tu nanti tak ada pokok, tak. Sebab pokok yang banyak ini yang dah kurang tasbihnya. Nampak orang alim. Nampak? Itu sebab kenapa? Nabi pakai pelepah tamar Ustaz. Tak mungkin nak cari pelepah tamar kan? Itu soalan dia. Itu sebab ulama bijak, dia gantikan buku. Apa tu dia ganti dengan air. Bunga kering, contoh daun kering, letak air. Itu sebab nak katakan itu perkara yang Nabi buat, itu sunnah. Bukannya ikut orang Kristian, tak. Apa ada orang tuduh kita pula ikut orang Kristian dekat bunga, tak. Kita ikut sunnah Nabi. Itu nak faham. Sebab orang kubur tahu siapa yang datang. Nak katakan macam tu. Yang Asyar Al-Rahab berkata, bagi salam sabda, ma min rajulin yazuru qabri ahi wa yajzu alaihi illa ista'nasa wa radda alaihi hatta yakun. Tidak ada seorang lelaki yang ziarah akan kubur seseorang saudaranya, dan dia duduk akan tempatnya.
dengan apa, tidak lain dia orang kata bermesra ataupun berkomunikasi dengan dia, menjawabkan dia sehingga dia berdiri pergi daripada kubur tersebut. Sebab kalau kita tengok ada orang pergi kubur ziarah, dia bercakap-cakap, dia bercerita, kadang-kadang kita tengok dekat TikTok ada lah, kadang-kadang sedih tengok kanak-kanak kecil tu, mak dia dah meninggal kecil-kecil, dia pergi kubur mak dia cerita, mak, abang dapat nombor 1. Ingat dia cakap betul kosong. Itu sebab hari ni perangai kita yang kita tengok pada orang beriman, kanak-kanak. Kanak-kanak tu ada sifat wali. Apa dia? Antaranya kanak-kanak tak fikir pun pasal rezeki dia. Apa mak dia suap, dia makan je. Dia bergaduh pun tak lama, ulama kata. Hari ni gaduh, macam gaduh ada beradik ni. Kita lagi tahu, kiki. Itu sifat ulama tu yang ada pada kanak-kanak. Hari ni yang tuan-tuan yang gaduh. Bila bertegur, raya lah nanti. Itu pun salah tak tengok muka dia. Tak cakap lah. Itu sifat wali yang ada pada kanak-kanak. Sifat wali tak ulama kata. Tak kisah pasal rezeki, tak kisah pasal masalah, tak kisah pasal hubungan manusia, tak siapa-siapa. Kan budak-budak dalam main, lumpur geng budak-budak tu main-main sama. Oh, kita tak kenal terus nanti dulu lah. Kenapa tak datang masjid? Sebab tak ada geng lah. Budak-budak tak kisah. Ulama kata itu sifat wali yang ada pada budak-budak. Termasuklah contoh, dia bercakap-cakap kat kubur. Kalau dia cakap kubur gila orang ni tak. Orang tu dia faham apa yang Nabi pesan. Itu sebab nak katakan pernah disebutkan dalam kitab, antaranya amalan Imam Ahmad bin Hanbal, antara pesannya kalau lalu kat kubur ni baca antaranya Fatihah kitab, surah Al-Fatihah bagi kubur. Baca ku Allahu Ahad, Falaq wa Nas. Apa dia? Wa'uzatain. Keduanya apa ni, baca ni 3 kali, dia hadiahkan pahalanya pada di kubur, maka apa dia akan dilihat nur yang turun kepada semua ahli kubur tersebut dan berkata, inilah pahala bacaan kamu yang kamu hadiahkan kepada mereka. Kalau lah kubur tu ada 1000 yang lahat, 1000 lah pahala yang kita dapat bila kita sedekahkan Fatihah. Memang ada kitab para ulama, siapa yang rajin sedekahkan Fatihah, siapa yang rajin sedekahkan kepada si mati. Contoh lalu kubur baca Fatihah, lalu kubur danga Fatihah baca. Lalu mahmudia Fatihah, mungkin alif Fatihah. Nanti dia meninggal dunia, ahli kubur akan sambut kehadiran dia. Dan bagi syarat apa? Mudah hidup dekat alam barzakh. Macam tu. Kalau sebaliknya pula, yang dia tak kisah tentang kubur, dia rasa kubur ni takut lah dia nak pergi. Sebab hari ni orang ada stigma pergi kubur, kata ada hantu. Sekarang pergi kubur malam-malam, Nabi ziarah bakit malam. Kubur tak ada hantu. Kubur banyak malaikat. Hantu kat mana? Ini bukan indah yang hantu. Manusia jadi hantu. Hantu ni dekat luar kubur. Tu sebab kalau tuan-tuan pergi kubur, walaupun kat Sungai Danga ni, tepi ni tuan-tuan masuk, walaupun depan ni jalan raya, cari je kat sini. Tuan-tuan duduk kat tengah-tengah tu, tuan-tuan akan rasa tenang. Macam kat Mahmudia, keliling ni construction, masuk tuan-tuan Mahmudia, tuan-tuan rasa tenang. Kenapa? Sebab malaikat banyak. Umat Nabi SAW, antara Allah Ta'ala berikan kelebihan, apa dia? Iaitu ada wakil malaikat setiap kuburan mohon istighfar untuk ahli kubur sampai pada hari kiamat. Setiap kubur orang Islam. Itu sebab bukan banyak hantu, tapi banyak malaikat. Itu sebab siapa yang nurun, dia kalau menurun nombor, dulu pernah kita tangkap menurun ni lah. Menurun nombor bukan kat kubur Mahmudia, kat kubur jirat Cina yang dia buat. Tuan-tuan pun tahu pun. Dia tak menurun kat kubur Islam. Dia kubur kat mana? Menurun kat kubur bukan Islam. Sebab dia tahu. Lagi-lagi kat kubur para waliah, memang tak jadi dia terus. Siap-siap orang tu marah tak dalam kubur. Bukan apa kat sini, lari dia. Itu sebab cerita-cerita tu,
Dia buat menurun cek nombor ekor ke apa, semua kat kubur bukan Islam. Habis Ustaz saya tengah nampak, itu rezeki awak lah nampak macam mana. Tapi cerita ni ulama kata kubur memang banyak malaikat. Macam tu. Selain daripada keinsafan dan sebagainya. Itu sebab Nabi kata, ma min muslim marru bi qabri min maqam muslim illa qala lahu ahlul qubur ya ghafir law alimta ma na'lam lazam lahuka ala dzalika wa rabbuka. Tidak ada muslim yang lalu kubur muslim melainkan ahli kubur akan berkata, wahai orang yang lalai, jika engkau mengetahui apa yang perkara kami ketahui, nescaya hancurlah daging engkau atas jasad engkau dan hancur darah engkau atas badan engkau. Nak beritahu macam mana? Nak beritahu, kalau contoh dia tahu apa yang kami sedang lalui, nescaya engkau akan buat segala amal ibadah yang terbaik. Sebab apa? Dia dah lalui yang dekat alam barzah. Sebab kita ni akan datang pun kita akan berpindah ke alam barzah. Sebab ulama kata kita kat dunia ni ibaratnya rumah sewa. Satu hari macam mana pun kena keluar. Hiaslah rumah sewa awak, sayanglah rumah sewa awak, tak boleh awak tinggal selama-lamanya. Sebab awak mesti kena keluar dari rumah sewa awak kena pindah ke rumah lain, namanya alam barzah. Semua kita akan lalui perkara tersebut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan fokusan kita menjadikan kita mengambil istifadah, mengambil manfaat, mengambil pengajaran dan sebagai satu persiapan bagi kita untuk kita banyak beramal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi Allahumma faqina fi din wa ta'min. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa arzuqna ilman ila ilmina. Allahumma inna na'udzubika min nifaq wa min du'a yasma'u min qalbin la yashqa wa min nafsin la tashba. Allahumma salli salatan tubina biha masyal qubul hatta najawiza bi kulli hadin maqbul wa tarzuqna biha ridwan qabul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.